Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Mohsin Amdan, kita di Bola Rotan TV. Baiklah, setiap hari memang banyaklah soalan-soalan yang akan ditanyakan kalau saya live ke, kalau saya post konten ke. Dan antara soalan popular yang saya selalu terima adalah, "Bang, servis saya selalu sangkut. Apa puncanya?" Pernah kena ke? Jadi nak tahu apa puncanya? Kita tengok video ni sampai habis. Satu ayat yang kita biasa dengar daripada orang yang berada di gelanggang sepak takraw ialah bila servis tak masuk je, kita selalu dengar tu, lambat, lambat. Jarang kita dengar orang cakap cepat sangat dia ambil. Sebenarnya salah satu punca utama kenapa servis anda selalu terkandas di jaring kerana anda menyepak bola terlalu awal. Bola belum sampai, anda sudah pun pergi menerpa dan menyepak bola tu. Tak percaya? Tengok video ni betul-betul. Open! Open! Untuk memahami prinsip ini adalah tiang. Ini adalah kedudukan tekong yang akan melakukan servis. Kenapa bola yang diservis boleh tersangkut? Kerana kedudukan tekong ketika menyepak bola, kakinya terlalu di hadapan di mana bola belum cukup sampai, maka trajektori akan mengakibatkan bola menuju terus ke jaring. Dan lambungan ini perlu berada di paras yang bersesuaian dengan kedudukan kaki tekong supaya sepakan itu boleh terus ke jaring berbanding dengan bola yang ambil terlalu di depan. Jadi, pelambung bola kalau terlebih pula ke belakang, servis biasanya akan terus keluar daripada gelanggang. Jadi, mengagak perlu betul. Dalam rumah tu, dalam tu. Dia kali. Jap, sedap, sambung. Perkataan yang saya guna pakai tadi adalah mengagak dengan betul. Persoalannya, macam mana nak mengagak dengan betul? Di sinilah pentingnya latihan di antara tekong dan pelambung bola. Latihan ini akan membolehkan mereka untuk masing-masing menyelami dan juga melakukan proses synchronize. Bermula daripada detik pengadil menyebut mata, kedua-dua pemain ini sudah perlu mengira di dalam hati supaya titik mereka melakukan lambungan dan juga sepakan ini berlaku dengan tepat. Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi ketepatan ini. Jadi nak tahu lebih banyak, teruskan mengikuti kami hanya di Bola Rotan TV.